Sebiji belon mengandungi 2 mol gas karbon dioksida. Berapakah bilangan atom oksigen yang terdapat dalam belon ini? Okey, pertama sekali, kalau 1 mol gas karbon dioksida, ia mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida. Okey, kemudian jika 2 mol, 2 mol gas karbon dioksida, maksudnya 2 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida. Okey, dalam soalan, berapakah bilangan atom oksigen? Okey, jadi kita kena pegang konsep kalau 1 molekul gas karbon dioksida, dia ada 2 atom oksigen, 1 atom karbon. Okey, jadi tadi kita ambil balik. Okey, ini 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida. Okey, tapi kita nak dalam atom. Okey, bila atom kita kena darab dengan 2. Okey, jadi kamu akan dapat, kita tengok kepada, kamu boleh selesaikan jawapan, tapi untuk soalan ni jawapannya adalah D, 2 darab 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, yang pertama tadi 1 mol ada 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida. Bila 2 mol, jadi kita darab dengan 2 sebab dia ada 2 kali kan. 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida. Dalam soalan dia minta atom of oxygen. Jadi kita tengoklah, kalau 1 molekul karbon dioksida dia ada 2 atom oksigen, 1 atom karbon. Jadi sebab itulah kita kena darab dengan 2 lagi. Okey, jadi kamu akan dapat atom oksigen.